Kalau nak kalah, biar kalah bergaya. Macam orang putih kata, go out with a bang. Kempen jelajah hero timbalan Presiden kini melabuhkan tirai. Tepat jam 5 petang hari ini, proses pengundian 30,000 orang perwakilan PKR juga tamat. Dalam 2 minggu terakhir ini, Ahli Parlimen Pandan giat melemparkan pelbagai dakwaan terhadap mereka yang tidak sehaluan dengannya dalam parti. Dari mendakwa hanya dia sahaja tokoh yang mampu berunding dengan rakan-rakan dalam kerajaan perpaduan. Hinggalah meluahkan rasa marah bila surat sulit yang dihantarnya bocor di tangan orang dalam. Semua ini disampaikan dalam bentuk cara atau gaya berkias. Tetapi satu perkara Rafizi Ramli tetap elak. Serangan secara terus kepada Presiden Parti Anwar Ibrahim. Tonton Rafizi macam tonton drama swasta. Syarat dengan plot konspirasi. Penuh tuduhan misteri tanpa nama. Semua main bayang.